2, 3. Okay. Done. Okey. Senang tak? Okey, senang. Senang kan? Ada Ingat. berapa kali repetition tadi? First, First, umur. Kumur. Satu. Lepas tu? Muka. Muka. Okay, 2 lagi. Lepas tu tangan. 3 rasa. Telinga. Okay, 4. Tu kaki. Embun. 5. Lepas tu? Kaki. 6. 6. Ada tertinggal lagi tak? Entahlah. Tak ada. Kalau tertinggal, ya Allah, saya minta maaf ya Allah. Okey. Ya Allah. Kita kena. Okay, sekarang ni kan kita dah suci kan, maksudnya kita dah bersihkan diri kita. So next kita apa kita kena buat? Solat. Oh, you're so What? good, Kang. You're so good. You're so good, bro. Ya, easy kan? Ya, biji. Solat kita nak buat apa? Solat tu sebenarnya untuk apa? Doa. Doa. Doa Doa kepada? Tuhan. Kembali. Okey. Okay, Kang. Agak-agak cantik kan. Ramai tak, Kang? Ramai hari ni. Ramai kan? Ramai. Tapi tadi Kang apa yang Kang belajar tadi? Kan ada majlis ceramah tu kan? Dapat tak? Belajar apa-apa tak? Tadi kan banyak orang kita tak dapat masuk. So tak ada masuk, kita kat luar tadi kan? Tak apalah, jadi kita boleh dengar kan? Mm-mm. Tadi Kang boleh dapat dengar something lah kan? Mm-mm. Dapat belajar kan? Macam itulah majlis agama. Selalu ada ceramah, ada ni untuk ajar kita apa yang kita lalai dekat dunia ni, untuk memperingatkan kita. Peringatan. Ingat. Sebab kita sebagai manusia ni kan, kita pun memang tak lari daripada dosa kan? Kang pernah buat dosa tak Kang? Alhamdulillah benar jugalah. Alhamdulillah pernah. Alhamdulillah saya pernah buat dosa. Tapi bagus lah tu. Alhamdulillah pernah buat dosa untuk yang macam untuk memperingatkan kita untuk menjadi lebih baik. Betul tak Kang? Ya. Lepas tu Alhamdulillah buat dosa. Okay, jom kita tengok kat dalam Kang. Tadi kita tak dapat sempat kan, kita duduk luar kan? Sebab ramai sangat Kang kan? Jom kita try tengok kat dalam macam mana. Harap keeper kita takkan curi lah. Ya, tak ada lah. Harap-harap lah. Tengok Kang. Dah Mika pula perak. Mika pula perak. Pernah pergi. Tapi rindu lah. Rindu. Mika ada masjid lagi dekat dengan rumah Mika. Itu lagi dekat lah. So Mika selalu solat dekat situ ataupun solat dekat rumah. So dekat sini memang vibe dia best aku lah. Serius best. Siapa yang pernah pergi Masjid Senayan korang tahulah kan. Cantik dia kan. Best kan. Jom Kang. Kita try masuk Kang. Buat kaki. Sini? No, we go inside. Oh, We going inside bro. Perempuan right? It's not perempuan. Kita kan kalau lelaki makmum kat depan. Makmum tak tepat. Lelaki mesti makmum kat depan. Kita tak duduk belakang Kak. Kita ketua keluarga duduk depan Kak. Ya ke? Ya. Ketua keluarga kena Faham, depan. Tak boleh belakang. Tapi jika Mika kahwin, Kalau Mika kahwin, Mika akan takut kat bini ke tak? takut bini ke tak? Kan you ketua kan? Kalau Mika kahwin, Mika takut bini ke tak eh? Sebab you cakap you ketua Mika, kan? iya betul, ketua tapi tak semestinya kita tak takut bini. Takut bini tu bukan takut, it's about respect. Respect. Kita hormat bini kita. Kalau kita dengar cakap bini tu, bukan bermaksud kita ditakut dengan bini kita, tak Kang. Kita respect bini kita. Kita respect partner kita. So bukan about takut, it's about Respect. yes. Peace and love. Yes. Because of love we can do anything, right? Ya. Yeah. Kang, ni Mika solat isyak dulu Kang, daripada sini Kang tengok je Mika macam mana Mika pergerakan Mika. Mungkin Kang boleh dapat something daripada Mika solat ni. Mungkin one day tu nanti Kang boleh solat. Okay? For now Kang belajar je. Okay. Bismillah. So Kang, inilah tempat kita solat, tempat orang Islam solat. Solat ni untuk tempat kita macam kita luah kepada Tuhan kita yang menciptakan kita dalam Islam. So dekat sini jugalah kita, tempat kita luah hati kita. Kalau kita ada rasa sedih, kita ada rasa sakit, kesakitan. Sebab dunia ni kan kalau Kang perasan, it's not about happiness, right? It's about kesakitan juga, ada juga pain. Kadang-kadang kalau kita happy pun
inilah tempat untuk kita luahkan Tuhan juga, untuk kita rasa bersyukur, kita rasa macam cukup apa yang kita dapat. Kita boleh cakap, ya Allah, aku bersyukur apa yang rezeki kau bagi ni kepada aku rasa alhamdulillah cukup. Macam tu, itu happy. Kalau rasa sedih, tempat untuk kita curhat juga, untuk tempat kita luah juga. Kita akan beritahu dekat Tuhan, ya Allah, sakitnya ni ke apa. Benda tu boleh buat kita rasa macam, orang kata apa, terluah. Kadang-kadang kalau kita something untuk kita luah dekat keluarga kita pun tak sama macam mana kita luah dekat Tuhan, orang yang Tuhan yang menciptakan kita. So benda tu akan rasa macam relief, kita akan rasa puas. Benda tu lah Islam. Islam tu indah, orang panggil. So inilah tempat orang Islam solat. Cantik kan? Cantik. Luas, dia rasa macam mana? Orang kata apa tu Kang? Dia rasa macam macam ni, dia rasa peace. Ya. Dia rasa peace tak? Ya ke? Dia rasa peace. Dia macam boleh bagi orang senyap, relax ke dalam ni. Senyap lepas rasa relax. Ya. Apa lagi kau rasa? Macam rasa relax lah duduk dalam ni. Alhamdulillah. Perkataan yang terbaik tu, apa-apa yang terbaik tu akan keluar lah rasa. Rasa ni senyap, boleh keluarkan. Macam duduk dalam je dia rasa bawa barang yang baik pada air. Alhamdulillah. Alhamdulillah, suka dengar. So mungkin one day kalau betul lah ada kesempatan, mungkin Mika lah seorang macam, Mika tak sabar lah, mungkin sahabat Mika Kang kan, Mika akan nak masuk Islam ke apa, Raja-raja Ya. Raja-raja Mika. Okay. So what's the experience Kang before Mika before kita balik ni, apa Kang nak bagi tahu dekat Mika? Apa experience Kang datang ke masjid buat kali pertama? First mestilah thank you kepada Mika sebab dia bawa I datang ni majlis. Sebab ni pun sebagai Cina, I pun first time masuk ke majlis lah. So I dah lama, actually I pun banyak kawan Malay, tapi I tak pernah pun ikut dia orang majlis ke dapat banyak ilmu dalam agama Islam. So after kena Mika ada bagi banyak information about Islam lah. So I rasa okay, nak try juga. Sebab I pun nak fahamkan, sebab kita ni duduk dalam Malaysia, kita sebagai anak Malaysia, kita kena tahulah agama-agama lain orang macam mana kan. So I rasa nak try lah. Kita nak fahamkan. Okay, thank you Kang. Thank you. Okay korang, Mika pun nak balik. Before Mika balik, Mika nak ajak Kang. Macam biasalah kita pergi lepak, nongkrong kejap, kita makan-makan ke apa kat mamak Kang boleh kita minum-minum dulu Ya. Boleh minum-minum Lapar dah. Okay, so korang macam biasa, benda ni pun Mika tak ada niat yang buruk. Macam biasa, Mika tak ada niat yang buruk. Mika benda ni kalau ada benda kebaikan yang korang boleh ambil, silalah ambil. Kalau ada keburukan, tegur-tegurlah Mika. Sebab Mika pun manusia juga, Mika tak lari pada kesilapan. So korang jangan lupa untuk like, subscribe dan share. Kalau korang ada anything content yang korang boleh bagikan Mika, just comment dekat comment section. Okay guys, bye-bye. Bye Kang. Bye-bye. Bye-bye.